apa maksud mereka ni. Tak ada stiker OKU pun tak ada. Mai parking kat sini orang nak masuk ada hal. Dah tahu diri tu elok sempurna. Tak payahlah parking tempat orang. Kesianlah kat orang macam ni. Kami ni payahlah. Orang dah lambat jadi lambat. Tak keluar lagi ni, tak keluar lagi. Okey. Bahaya pula ni. Cik ada stiker OKU ke cik? Ada. Tak ada? Kenapa cik parking kat tempat ni? Oh, yang mimpi set Set pun tak boleh cik. Cik tampak tak tu tempat parking orang kurang upaya? Saya ni orang kurang upaya cik. Saya tunggu cik punya lama cik. Tak apa. Kami minta maaf. Kita minta maaf. Lepas ni cik tolong jangan buat macam ni ya. Kesian kat orang kurang Kami upaya, akui cik. kami salah. Okey ya cik. Minta maaf. Okey, sama-sama cik. Assalamualaikum. Salam. Apalah bang. Penting diri sendiri, hormatlah sikit OKU ni. Kami minta maaf bang. Minta maaf bang. Dan kali Minta fikir maaf. dulu nak buat apa bang. Parking. Okey bang. Kau minta maaf kau. Okey bang. Assalamualaikum. Salam. Ingat, jangan salah gunakan tempat parking kereta orang upaya. Lebih pentingkan kepada orang yang memerlukan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas dari Jabatan Undang-Undang Majlis Bandaraya Seberang Perai.